3 cadangan yang diutarakan oleh Ka'ab bin As'ad kepada Bani Quraizah ketika berlangsungnya perang Bani Quraizah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketika berlangsungnya perang Bani Quraizah, pemimpin mereka yang bernama Ka'ab bin As'ad telah memberi cadangan kepada penduduk Bani Quraizah kerana mereka telah dikepung selama 25 hari dan tidak tahu untuk berbuat apa lagi. Katanya Ka'ab kepada Bani Quraizah, kita ada 3 pilihan. Pilihlah di antara 3 pilihan ini mana yang lebih terbaik. Pilihan pertama adalah kita semua memeluk Islam. Sesungguhnya Nabi Muhammad tidak akan membunuh orang Islam. Maka dijawabnya oleh Bani Quraizah, sesungguhnya kami tidak akan pernah beriman kepadanya dan kami tetap memegang dengan agama nenek moyang kami. Pilihan yang kedua, kita membunuh kesemua anak-anak kita dan juga isteri-isteri kita. Dan kita akan berlawan dengan habis-habisan. Sekiranya kita menang, anak isteri kita yang telah dibunuh digantikan dengan tawanan perang daripada muslimin. Sekiranya kita kalah, setidak-tidaknya anak isteri kita tidak menjadi tawanan kepada mereka sebab kita telah bunuh lebih awal. Jawab Bani Quraizah pula, apa dosa mereka menyebabkan kita ingin bunuh mereka? Cadangan ini terlampau ekstrim dan kami tidak boleh terima. Cadangan yang ketiga adalah pada waktu itu menghampiri hari Sabtu. Jadi katanya Ka'ab, pada hari Sabtu pihak muslimin akan berehat. Kita akan serang habis-habisan mereka ketika mana mereka berehat pada hari Sabtu. Namun cadangan ini juga ditolak oleh Bani Quraizah kerana kaum Yahudi tidak dibenarkan untuk buat apa-apa pekerjaan kecuali ibadah pada hari Sabtu. Seterusnya jawab Ka'ab bin As'ad, sekiranya 3 pilihan ini yang aku berikan, kamu tidak pilih, aku sudah tidak ada jalan lagi. Dan akhirnya kita dapat lihat bagaimana Yahudi Bani Quraizah menyerah diri kepada muslimin di Madinah. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada VTT yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.